ada kemungkinan ya memang wujud unsur sakau, tapi dalam bentuk secara tidak langsung, kerana kita ambil contoh persoalan yang ditimbulkan oleh Menteri Besar Selangor merangkap ahli Parlimen Gombak, tak silap saya, yang mana menceritakan berkenaan pelaburan tabung haji dalam satu agensi berkait kerajaan yang pada ketika itu dikaitkan dengan SRC International dan juga penyelewengan yang akhirnya berakhir di dalam akaun Najib Razak yang menyebabkan Najib Razak dipenjara, yang dikaitkan dengan SRC International. So, adakah secara tidak langsung berlaku unsur sakau di situ, mungkin secara sedar atau tak sedar, secara langsung atau tidak langsung dan sebagainya. Okay? So, benda tu memang antara banyak persoalan yang ada asas kukuh untuk diketengahkan. Jadi banyak benda perlu dibincang, didebat, dan Perikatan Nasional tidak ada atas alasan dangkal. So, 2 video ni anda boleh pergi rujuk lah, buang masa saya ulang di sini. Now, di sini saya nak tanya satu lagi soalan. Saya ada banyak soalan nak tanya. Jadi saya tanya secara berfasa. Now, PAS, dia banyak cerita lah babak tabung haji ni. Okay. In the first place, kamu keluar dewan tu, rakyat dah tak, pada saya lah, memang kalau lihat media sosial ni, rakyat dah tak yakin. Rakyat, sebenarnya alasan yang diberikan keluar dewan tu, dia kena balik kat PAS dan wawasan. Ya, dia kena balik kat PAS dan wawasan. Rakyat, sebenarnya dewan tu milik siapa? Milik rakyat. Dewan rakyat. Bila rakyat mengundi ahli parlimen, dia pada pilihan raya, dia mengundi wakil mereka ke Dewan Rakyat. Wakil mereka untuk menjadi suara mereka. Sebenarnya wakil itu seharusnya bawa suara rakyat dari kawasan mereka. Jadi 222 ahli parlimen bawa suara 34 juta rakyat Malaysia. Itu cerita dia. Kalau rakyat 34 juta termasuk yang bayi ke apa ke boleh muat dalam Dewan Rakyat, seluruh rakyat masuklah Dewan Rakyat, dia jadi kecoh lah, semua nak bincang, jadi tak logik. So sebab itu kita hantar wakil dan kita pilih wakil menerusi pilihan raya. Jadi rakyat nak bincang semua ni, tapi ahli parlimen Perikatan Nasional tidak ada di situ. Walhal bila perbincangan dilakukan, nampak ada banyak perkara, persoalan yang mungkin mencadangkan even Perikatan Nasional ada benda yang dia perlu jawab berhubung dengan ketirisan ataupun prestasi tabung haji pada ketika dia jadi kerajaan. Contohnya, ada satu yang dibangkitkan oleh Rafizi, tapi Rafizi bukan bangkit dalam Dewan lah sebab dia bukan lagi dalam Dewan. Tapi benda ni perlu dijawab. Perikatan dia tidak dia tidak membayar ya, komitmen dia kepada kerajaan tidak bayar Perikatan Nasional ni pada ketika dia menjadi kerajaan 1.5 ke 1.9 bilion ya kepada tabung haji. Kononnya ada pandemik. Tapi dalam pada itu Perikatan Nasional sanggup guna dana untuk wujudkan jana wibawa. So ini persoalan yang telah ditimbulkan oleh Rafizi. Banyak lagi persoalan. Jadi menampaknya perikatan pun ada banyak benda dia perlu jawab, tapi dia tak ada. Saya ada satu soalan buat perikatan. Jadi Idris Ahmad dari PAS ni, dia sebenarnya Menteri Hal Ehwal Agama dalam Jabatan Perdana Menteri ketika sebelum Parlimen bubar. Okey, Parlimen bubar ni 30 Ogos, September, tak silap saya 10 Oktober. Okey. Tak silap saya 10 Oktober 2022. Parlimen bubar. Laporan tabung haji telah dibentangkan laporan RCI tabung haji telah dibentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 30 Ogos
2022. Jadi kamu kira lah 30 Ogos 2022 dan 10 Oktober 2022, selang masa, sebab Ogos ada 31 hari, jadi September 30 hari dan 10 Oktober, jadi ada 41 hari. Jadi ada selang masa 41 hari daripada tarikh laporan RCI tabung haji dibentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan tarikh Parlimen bubar. Dan dalam 41 hari ini sebenarnya, mungkin dalam 30 hari yang pertama tu, sebenarnya tak ada siapa yang tahu Parlimen akan bubar. Sebab itu keputusan Perdana Menteri pada ketika itu, Ismail Sabri, untuk mengusulkan pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong. Contohnya pada bulan September, sepanjang bulan September, saya masih ingat, tidak ada siapa tahu yang Parlimen akan bubar. Ada ura-ura lah. Ismail Sabri tertekan untuk bubar Parlimen dan sebagainya, tapi tak ada pun. Orang tak tahu bila. Okay. So dalam tempoh 41 hari ini, especially dalam bulan September, di mana PAS tidak tahu bila Parlimen nak bubar. So ikut betul, Parlimen lambat lagi nak bubar pada masa tu. Tapi Idris Ahmad selaku Menteri Ahli-Ehwal Agama semestinya tahulah bahawa laporan RCI tabung haji sudah pun dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi adakah dia desak atau minta dalam sebagai contoh mesyuarat kabinet ke apa ke agar laporan itu didedahkan? Adakah dia berbuat demikian? Saya tak, setahu saya, kalau saya rujuk media, saya tak dapat carilah satu kenyataan ke apa ke di mana Idris Ahmad atau mana-mana menteri di bawah pentadbiran Ismail Sabri telah meminta atau mencadangkan agar laporan RCI ini didedahkan. Ya, tak ada. Saya tak dengar pun. Ya. Jadi kalau tidak, soalan saya kenapa? Sebab Idris Ahmad dan PAS banyak persoal mengapa Perdana Menteri sekarang, ya, masa PRN Negeri Sembilan, dia dedah laporan RCI tabung haji. Sebenarnya banyak sebab Perdana Menteri mendedahkan pada ketika itu. Okey, saya beri satu sebab lah. Saya bukan Perdana Menteri. Saya bukan Anwar Ibrahim. Tapi saya ikutilah perkembangan. Jadi ada pihak yang bila Perdana Menteri cerita babak sakau, dia cabarlah. Pihak tu pun dari blok kerajaan, dia cabar. Okey, dedahlah laporan RCI tabung haji. Dia dedah. Bila dia cabar? Dia cabar pada ketika kempen PRN Negeri Sembilan. Jadi orang yang nak spin, nak putar belit, dia aju persoalan kepada Perdana Menteri. Mengapa pada masa itu saja, masa kempen PRN Negeri Sembilan, kau nak dedah laporan RCI? Jadi persepsi lah ditimbulkan seolah-olah Perdana Menteri ni ada niat untuk mempengaruhi pengundi dan bla bla bla. Ya. Kemudian ada orang kata malafide lah, apalah malafide ni apa benda lah, awak tahulah siapa. Okay? Tapi benda yang orang-orang ni tak lupa cerita ialah di kalangan geng-geng mereka dalam blok kerajaan. Ada yang cabar Perdana Menteri bila Perdana Menteri cerita babak sakau. Dia kata, okey, cabarlah dedah laporan RCI tabung haji. Jadi bila cabaran itu dilaungkan oleh mereka yang sekarang ni bertanya kepada Perdana Menteri mengapa awak dedah pada ketika itu. Jadi Perdana Menteri mengambil keputusan, okey, kalau macam tu, kalau dah minta, ya, bukan dia yang syorkan. Kalau dah minta secara umum sampai media bawa, saya kena jaga air muka lah. Jadi saya akan rujuk pada kabinet. Dan kabinet setuju. Orang-orang UMNO setuju. Zahid setuju. Jadi dia dedah lah. Itu cerita yang ramai yang duk spin putar belik ni tak cerita. Dan kau cerita di luar Dewan buat apa? Ada peluang berada di dalam Dewan untuk dengar penjelasan. Tapi korang keluar Dewan. Alasan kononnya Perdana Menteri tak ada. Apa benda tu?
Saya dah jelaskan semalam dalam live. Saya dah hujahkan mengapa ianya alasan dangkal, alasan mengarut. Awak pergi rujuk. Apa benda tu? Tak ada Perdana Menteri. Tak ada Perdana Menteri. Dia apa jua sekalipun bila cerita babak RCI ni, Menteri Agama, ahli-ahli agama yang kena dedah, yang kena baca. Jadi oleh kerana Perdana Menteri melalui proses perubatan yang tidak dijangka, jadi menteri tu, okey, buat masa ni kita bagi penerangan. Apa salahnya? Awak kena duduk dengar penerangannya. Adakah penerangannya cukup? Adakah mereka simpan? Adakah terlebih? Apa penjelasan mereka? Kemudian, satu lagi alasan yang tidak masuk akal yang begitu, ikut je laporan RCI, cadangan RCI. Buatlah apa yang disyorkan. Ya. Yalah, secara tidak langsung kamu mencadangkan tak payah debat. Tapi pada masa yang sama, kamu nak debat. Kamu minta tangguh sehingga Perdana Menteri ni. Jadi mana satu yang korang nak? Nak debat ke tak nak debat? Sebenarnya, cadangan syur RCI ni adalah atas syur penyiasat atau mereka yang telah lakukan siasatan itu. Jadi syur itu lazimnya melibatkan tindakan susulan pihak berkuasa. Tindakan susulan sudah diambil. SPRM dilibatkan, PDRM dilibatkan. Tapi itu tak bermakna ianya perlu berhenti di situ. Rakyat pun nak bincang lanjut laporan RCI. Mungkin mereka ada cadangan. Mungkin mereka rasa ada benda mereka tak puas hati. Mungkin undang-undang tak cukup. Mungkin kalau ada undang-undang tambahan ni, mereka boleh pastikan in the future, tabung haji, dia nak buat satu, dia mesti dapat contohnya kebenaran ini yang sekarang ni dia tak perlu dapat, atau dia nak beli satu aset ke jual satu aset, dia perlu lakukan benda ni yang sekarang dia tak payah buat. Ni melibatkan undang-undang baru dan macam-macam lagi. Bila kita cerita contoh, ni contoh je saya beri. Bila kita cerita undang-undang baru, siapa yang menentukan? Rakyat. Tapi rakyat tak ada dalam dewan. Jadi dia hantar wakil. Wakil rakyat. Jadi wakil rakyat dalam dewan yang akhirnya akan membahas, mencadang, berbincang, berhubung contohnya undang-undang baru yang harus diperkenalkan ke, undang-undang sedia ada yang perlu dipindah ke, benda tu boleh bahas. Ataupun sesuatu dalam RCI yang mungkin perlu diperhalusi lagi ke. Sebab apa ianya perlu diperhalusi. Jadi wakil rakyat pun ada hak bincang benda ni. Sebab rakyat nak bincang. Jadi wakil bawa suara rakyat nak bincang. Mungkin ada benda yang dia rasa terlepas pandang ke apa ke. Jadi kita hantar wakil tu untuk bincang. Mereka penggubal dasar. Mungkin boleh bincang babak dasar. Boleh debat and whatever lah. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang timbul sebab laporan itu membabitkan pentadbiran-pentadbiran tertentu, iaitu pentadbiran Barisan Nasional terdahulu, kemudian selepas laporan itu dibentang kepada Yang di-Pertuan Agong, sehingga Parlimen dibubarkan, ia di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Kemudian di bawah pentadbiran Perikatan Nasional pula ada jumlah tertentu yang tidak dilangsaikan. Mengapa ianya tidak dilangsaikan? Semua tu boleh bincang. Adakah itu telah membawa pengaruh? Mengapa ianya tidak dilakukan? Adakah pihak RCI terlepas pandang benda tu? Adakah ianya? Semua ni orang-orang, wakil-wakil boleh jawab, boleh debat. Tapi wakil-wakil ni tak ada. Mereka keluar dewan. So sekarang pas saya nak tanyalah. Daripada 30 Ogos, di mana laporan RCI itu telah dibentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong, sehingga Parlimen bubar pada 10 Oktober. Dan pada bulan September pun PAS tak tahu Parlimen akan bubar. Jadi dia tak payah kata, oh Parlimen nak bubar sebab itu kita tak. Ni tak ada. Sekurang-kurangnya ada 30 hari lah orang tak tahu Parlimen nak bubar. Adakah Menteri PAS telah desak laporan RCI didedahkan? Atau tak mau desak sebab Barisan Nasional adalah rakan dalam kerajaan? So benda ni
Jadi persoalan sama seperti persoalan yang ditimbulkan sekarang, adakah Perdana Menteri tidak mahu tunggu lama untuk dedah sebab Barisan Nasional rakan dalam kerajaan? Pada masa tu benda tu panas, baru keluar daripada oven, diberi kepada Yang di-Pertuan Agong. Bila kita nak makan kek, kita makan kek tu masa dia baru keluar daripada oven. So, dia baru keluar daripada oven, disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada masa tu, adakah PAS ada desak Menteri dia Idris Ahmad? Ada desak laporan RCI ni mesti didedahkan? Adakah dibincang dalam kabinet dan sebagainya? Jika tidak, saya tanya kenapa? Sama seperti kamu tanya. Sebab PAS ni dia fikir dia ada hak tanya, jadi kita tanyalah. Ya? So kamu tidak, itu kena dijawab. Kemudian kamu tidak ada dalam dewan, kemudian bincang dalam media sosial tu tak payah. Tutup buku. I don't think perikatan sekarang ni ada local standard untuk bincang benda tu di media sosial. Secara moral lah, maaf ya, bukan local standard tapi secara moral. I think kita biarkan orang-orang yang telah hadir dalam dewan untuk mewakili suara rakyat bincang benda ni. Dan saya sebenarnya terpaksa puji bersatu kerana duduk dalam dewan. Bincang benda